unik lah tau. Memang unik sebabnya Acu jadi macam tergamam nak tegur dia tu macam nak tegur dia bila tak tengok dengar suara macam lelaki, kita rasa macam cakap dengan kawan-kawan. Macam tu. Tapi serius, dia memang friendly. Dia memang friendly, dia memang insan luar biasa bagi Acu. Sebab tu Acu tak pelik kenapa Ikmano suka dekat dia. Sebab orang mudah selesa. Tadi pun dekat Menara 188 ramai gila yang minat. Ramai gila yang minat dekat dia. Nak berjalan pun susah tadi. Orang tengok nak bergambar. Harap lama lagi Acu. Ikman nampak sayang betul. Betul-betul. Ya, Acu. Zik. Ya. Thank you yang follow Acu. Betul, Ikmano memang nampaklah dia suka dekat si Hazan tu. Nampak sangat. Cara dia apa semua. Makan tadi pun sibuk isi makanan dalam pinggan Hazan. Aku risau je tengok. Badan tu dah melebar dah. Hari tu cakap nak diet. Tak tahulah duduk dengan Ikmal ni hilang diet dia. Ya, tadi Cu tengok Ikmano lepas isi dalam pinggan si Hazan tu. Hazan tu pula melayan. Ikmal melayan. Hazan pula memang selera makan. Ya Allah, hai. Ni ada lagi yang masuk. Ni yang booking untuk birthday. Terima kasih yang follow Acu. Ya, memang seronok. Tapi serius, memang dia dua orang ni memang luar biasa. Si Ikmal ni pun perangai pelik, si Hazan ni pun perangai pelik. Memang dua-dua ni memang boleh lah satu kepala dia dua orang ni. Lambat betul ni. Janji dengan Acu 9.30. Hai bang, selamat datang. Berapa orang? 4 orang dah booking boleh. Intai yang booking, Intai. Yang booking. Thank you. Betul, si Ikmano tu pun memang pelik. Ikmano tu dia macam Ikmano tu dia introvert juga dia tu sebenarnya. Thank you. Mana boleh tak jadi. Tak pernah, dia tak akan mungkin janji. Thank you yang follow Cu. Ya, Acu memang cantik. Serius, Hazan cantik sebenarnya. Jujur Acu cakap, muka macam muka campur tau. Dia tu kalau lah berat badan ni makin turun, memang cantik. Dia badan macam tu pun dah cantik Acu tengok. Tapi Acu tengok dia macam tak suka make up. Dia suka natural beauty. Dia tak make up pun cantik. Dia tak make up pun cantik. Thank you yang follow Acu. Dia seorang yang very simple. Macam Arab betul-betul. Muka internet. Betul. Muka dia macam ya, memang lawa. Acu kata patutlah Ikmal suka ke budak ni. Acu pernah tanya Ikmal. Mal, kenapa Ikmal suka dekat. Sebab Ikmal selama Acu berkawan dia susah nak cakap suka kat orang. Tapi kali ni dia datang, Cu, Mal rasa Mal suka kat orang. Dia ada cerita dekat Acu. Tapi Acu dengar je lah. Kadang Acu anggap dia tu kan macam budak-budak. Takut dia tak serius. Terima kasih. Ikmal pandai pilih. Acu ni kadang ada je tegas Acu, tak selalu soft spoken pun. Dia cakap apa lagi Syah. Zik, banyak lah. Acu berbual lama dengan dia orang tadi. Ikmal kata apa? Ikmal ni orangnya bagi Acu dia macam memilih sikit. Dia memang memilih. Acu tahu perangai dia. Dia nak beli barang pun dia memilih. Dia nak berkawan pun memilih. Sebab dia insan terpilih. Dia akan anggap macam tu. Dia anggap dia insan terpilih. So everything dalam hidup dia memilih. Kejap lagi sampai insyaAllah. Nanti Acu cuba contact nombor phone satu lagi. Kejap ya. Acu contact dia nombor phone satu lagi. Ada orang duduk call Cu lah. Acu dah cuba decline. Dia macam tak faham. Dia masih contact Cu. Acu dah tekan reject. Okey. Ikmano cakap dah on the way dah. Sekejap ya, Cu cuba contact dia. Tanya Hazard minum air apa? Nak buat terus ke? Untuk Hazard dengan dah sampai. Acu reserve parking kat depan ni untuk Mal. Mal parking kat mana?
Oh, kau nak buat surprise. Okey. Okey, baik. Okey, ketua. Ni follower kau dah tahu dah ni kau sampai ni. Okey, bye. Okey, Iqbal dah sampai. Dia menyorok dia nak buat surprise. Dia nak buat surprise. Kejap Mana ni? Suka pula budak-budak ni buat surprise. Bila masa lah dia pandai buat surprise. Kau dengar, ya betul-betul. Dengan Acu pun dia suka buat surprise. Kejap ya. Thank you yang follow Acu. Tak ada surprise dah sebab dia cakap. Tengok geng-geng jerung ni macam tahu dah Iqbal dah datang. Tengok dia dah standby dah. Kejap geng-geng jerung tengok live Acu patutlah tim jerung serah. Aduh, ya Allah. Thank you so much. Yang follow Acu, thank you. Yang follow Acu. Kejap Mana ni? Acu rasa kat belakang sana. Yes, Acu dah nampak dah. Acu dah nampak. Dia punya parking sebatu. Dia dah sampai. Dia nak buat surprise. Padahal dia tak tahu tak jadi dah surprise dia tu. Kenapa? Kita dah tahu. Dia tak tahu. Kita yang nak prank dia pula. Peminat dia pun ramai ni Buat tak nampak. Aduh, dia nak prank kita pula prankkan dia. Mana ni nak menyorok pula lah Iqbal ni pun. Kejap Acu dah reserve dah parking untuk dia ni Satu untuk kereta dia masuk kat sini. Terima kasih yang follow Acu. Thank you. Buat-buatlah surprise. Betul-betul buat-buatlah surprise untuk dia kan. Semua menunggu dah. Jerung-jerung semua menunggu kat depan ni Kejap Ramai betul peminat. Ramai peminat Irfan ni peminat si Iqbal ni ramai. Kan? Dia ambil tahu tak hasil dengan air apa? Tak khabar lagi. Kejap lagi kot. Buat air kecil rasa. Air cu tadi mana? Bubuh ais lah. Dahaga pula cu. Ya Allah, Kak Intan. Betul Kak Intan follow. Thank you. Irfan pun banyak peminat. Betul. Abang Wan pun ramai peminat. Abang Irfan, Acu ni kan rezeki sangat.